ada tak sebab lain? Kenapa sometimes tu ada orang period pain ni amat teruk sampai kena ambil ubat, kena ambil painkiller. Jadi period pain ni tadi kan doktor cerita pasal primary dysmenorrhea dan juga secondary dysmenorrhea kan. Jadi primary ni kita tak risau ya. Dia akan hilang lah, lama-kelamaan dia akan hilang. Jadi kita fokus kepada secondary dysmenorrhea. Jadi sekiranya remaja tu ada secondary dysmenorrhea ataupun young adult ya, umur 20, 21, dia mula ada period pain ya. Selalunya kita kena at the back of our mind have the diagnosis of satu penyakit yang kita panggil endometriosis. Dia dah melibatkan penyakit. Dia melibatkan penyakit. Selalunya kita suspicious lah kalau orang ada secondary dysmenorrhea, kita suspicious. Dan suspicious kita yang paling tinggi sekali adalah penyakit endometriosis. Endometriosis. So cuba doktor explain sikit. Kalau kita tengok bahasa Latin tu, endo maksudnya lining, metro maksudnya rahim, cis maksudnya penyakit. Jadi endometriosis adalah the lining of the rahim yang dah jadi penyakit. Maksudnya lining rahim tu dia tidak berada di dalam rahim. Dia berada di tempat lain. Sel kita panggil endometrial cell lah. Ya, sel-sel dinding rahim dia ada juga di tempat lain. Dia bukan ada dekat dalam rahim sahaja. Dia mungkin berada di permukaan ovari, ya, di dalam ovari, di mana lagi di fallopian tube ataupun di dalam otot rahim, di belakang rahim. Oh, belakang rahim macam mana tu? Rahim luar tu belakang rahim. Tak boleh imagine kat sini lah. Okay.